Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan tunjukkan sikit demo perbezaan di antara panel IBS dan juga butter. Kita akan buat test untuk ketahanan tersebut. Okey, jadi yang berada di tangan saya ni, di sebelah kiri adalah butter dan di sebelah kanan saya ini adalah panel IBS. Okey, dan bawah ni adalah batu untuk saya buat drop test lah. Okey, kita boleh tengok ketahanan butter dahulu ya. Kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak pecah. Nampak tak pecah? Okey, kita cuba untuk ketahanan panel IBS pula. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nampak? Batu yang pecah. IBS punya panel masih kuat. Okey, tadi kita dah tunjuk ketahanan IBS dan juga butter perbezaannya. Jadi kali ini kita untuk tunjuk kepada anda perbezaan tentang penyerapan air. Jadi saya akan letak air di atas butter. Nampak? Butter ni dia menyerap air dan saya akan letak di atas IBS. Nampak? Dia kalis air. Anda boleh lihat, saya boleh tolak. Sini dah tak ada air di atas ni. Dekat atas ni saya boleh tunjuk lagi sekali. Nampak? Dia tak serap. Jadi di butter ni dia menyerap. So inilah antara perbezaan di antara butter dan juga panel IBS untuk ketahanan penyerapan air. Panel IBS ni sebenarnya panel yang agak kuat dan juga dia menyerap haba. So apabila anda buat rumah, tahap kepanasan rumah anda akan berkurang. Jadi anda akan jimat untuk bil elektrik, untuk tak perlu buka aircon sangat dan kipas pun anda tak perlu buka. Di malam hari mesti anda sejuk. So inilah yang kami sudah buat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.